Dulu Ukraine merayu minta senjata dari Amerika, tapi sekarang ni Amerika pula belajar perang drone dari Ukraine. Macam mana situasi ni boleh jadi terbalik macam ni? Sekarang ni kat Timur Tengah, Iran guna taktik baru. Mereka hantar beratus-ratus drone Shahid serentak ke arah negara Teluk. Harga satu drone ni cuma dalam 30,000 US dollar. Masalahnya nak tembak jatuh drone murah ni, Amerika terpaksa gunakan peluru berpandu Patriot yang harganya jutaan dolar sebiji. Dalam masa 3 hari je, lebih 800 misail mahal dah ditembak dan memang bakar duit lah. Tapi Ukraine ni ada pengalaman yang Amerika tak ada. Sejak perang dengan Rusia, mereka dah hampir 4 tahun. Setiap hari berdepan dengan serangan drone yang hampir sama dengan Shahid di Iran. Secara tak langsung, Ukraine jadi antara pakar dalam perang dunia drone murah ni. Mereka cipta drone pemintas yang berpandukan AI bernama Sting. Dia punya gaya tengok kat belakang ni. Kelajuan dia ni boleh mencecah 300 km sejam dan ketepatan dia hampir 90%. Dan paling gila, kos buat dia tak sampai pun $2,000. Maksudnya drone yang harga $9,000 tu boleh kejar drone yang harga $140,000. Setakat ni lebih 3,000 drone Rusia berjaya dimusnahkan dengan menggunakan Sting ni. Murah tapi sangat berkesan. Sebab itulah sekarang ni Amerika dan negara-negara Teluk mula belajar dari Ukraine. Tapi Ukraine ni dia bijak, dia tak bagi percuma lah. Sebagai balasan, Presiden Zelensky mahu lebih banyak sistem Patriot dihantar ke Ukraine untuk mempertahankan negara mereka daripada Rusia. Dalam perang moden ni bukan sekadar siapa yang ada senjata yang paling mahal, tetapi siapa yang paling kreatif dan efisien dari segi kos.